Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya hari ini. Dalam episod kali ini, saya ingin berkongsi kisah hidup saya sendiri. Kisah yang mungkin penuh dengan kesedihan, ujian dan air mata, tetapi juga penuh dengan pengajaran tentang kekuatan dan harapan. Hari ini saya hidup sebagai seorang insan berkursi roda. Ramai yang melihat keadaan saya sekarang, tetapi tidak ramai yang mengetahui perjalanan yang telah saya lalui sehingga berada di titik ini. Saya tidak dilahirkan berkursi roda. Saya juga pernah berjalan seperti orang lain. Saya pernah mempunyai pelbagai impian dan harapan untuk masa depan. Namun kehidupan mempunyai jalan cerita yang berbeza untuk setiap insan. Segalanya berubah apabila saya mengalami kemalangan pertama. Ketika itu saya tidak pernah menyangka bahawa satu kejadian boleh mengubah kehidupan seseorang dalam sekelip mata. Kemalangan tersebut menyebabkan kecederaan yang serius kepada saya. Saya terpaksa menjalani rawatan pembedahan berulang kali dan menanggung kesakitan yang berpanjangan. Ketika berada di hospital, saya melihat kehidupan dari sudut berbeza. Saya melihat ramai pesakit lain yang turut berjuang dengan kesakitan masing-masing. Di situlah saya mula memahami bahawa setiap manusia mempunyai ujian yang berbeza. Namun ujian hidup saya belum berakhir. Beberapa tahun kemudian saya ditimpa pula kemalangan kedua. Kemalangan kali kedua ini jauh lebih berat untuk saya hadapi. Akibat kemalangan tersebut, kedua-dua kaki saya mengalami kecederaan yang serius dan patah. Saat itu saya berasa dunia seperti runtuh di hadapan mata saya. Saya masih ingat perasaan ketika dimaklumkan tentang keadaan kaki saya. Berbagai persoalan bermain di fikiran. Mengapa perkara ini berlaku kepada saya? Mengapa ujian ini datang bertubi-tubi? Bagaimana masa depan saya selepas ini? Saya percaya ramai yang pernah melalui saat di mana kita merasakan hidup ini tidak adil. Saya juga pernah merasainya. Hari demi hari di hospital menjadi satu perjuangan yang panjang. Kesakitan fizikal bercampur dengan emosi. Ada hari saya kuat. Ada hari saya menangis. Ada hari saya cuba tersenyum walaupun hati sedang terluka. Akhirnya saya terpaksa menerima hakikat bahawa kehidupan saya tidak lagi sama seperti dahulu. Saya mula menggunakan kursi roda. Menerima kenyataan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Bagi seseorang yang pernah berjalan, berlari dan bergerak bebas, kehilangan kebebasan itu sangat menyakitkan. Perkara-perkara yang kelihatan mudah bagi orang lain menjadi cabaran besar bagi saya. Untuk keluar rumah memerlukan bantuan, untuk bergerak ke suatu tempat memerlukan perancangan. Kadang-kadang kemudahan yang diperlukan juga tidak tersedia. Namun cabaran sebenar bukan hanya pada keadaan fizikal. Apa yang lebih sukar ialah berhadapan dengan pandangan manusia. Ada yang memandang dengan simpati, ada yang memandang dengan rasa kasihan. Ada juga yang memandang seolah-olah kita tidak lagi mempunyai nilai murni dalam masyarakat. Kadang-kadang kata-kata manusia lebih menyakitkan daripada kesedihan yang kita alami. Sebagai seorang insan berkursi roda, saya juga pernah terasa tersisih, pernah berasa tidak dihargai, pernah berasa seolah-olah kewujudan saya tidak penting. Lebih menyedihkan apabila ada kalanya orang menilai seseorang berdasarkan keadaan fizikal atau kedudukan kewangan. Tetapi sepanjang perjalanan hidup ini, saya belajar satu perkara yang sangat penting. Nilai seseorang manusia tidak terletak pada kesempurnaan fizikalnya. Nilai manusia terletak pada hatinya, terletak pada akhlaknya, terletak pada cara dia melayan orang lain.
Kehidupan saya berkursi roda. Walaupun saya berkursi roda, saya masih mempunyai impian. Saya masih mempunyai hak untuk dihormati seperti manusia lain. Perlahan-lahan saya belajar menerima kehidupan baru. Saya belajar melakukan perkara yang mampu saya lakukan. Saya belajar mensyukuri perkara-perkara kecil yang sebelum ini saya anggap biasa. Saya belajar bahawa kebahagiaan tidak semestinya datang daripada kehidupan yang sempurna. Kebahagiaan kadang-kadang datang daripada kemampuan untuk menerima apa yang tidak mampu kita ubah. Saya juga mula menyedari bahawa setiap ujian membawa pengajar. Ujian mengajar kita menjadi lebih kuat. Ujian mengajar kita menghargai nikmat. Ujian mengajar kita memahami kesusahan orang lain. Jika dahulu saya melihat kehidupan dari satu sudut, hari ini saya melihatnya dari sudut yang jauh lebih luas. Saya memahami bagaimana rasanya apabila hati terluka akibat layanan manusia. Namun saya juga memahami bahawa masih ramai insan yang baik di dunia ini. Masih ramai yang sudi membantu, masih ramai yang tidak memandang rendah kepada golongan kurang upaya. Kepada sesiapa yang mendengar podcast ini dan sedang melalui ujian hidup yang berat, saya ingin berkata sesuatu. Jangan berputus asa. Mungkin hari ini hidup terasa gelap. Mungkin hari ini anda sedang menangis. Mungkin hari ini anda sedang mempersoalkan mengapa semua ini berlaku. Tetapi percayalah, setiap manusia mempunyai jalan perjuangannya sendiri. Kita mungkin tidak mampu mengubah apa yang telah berlaku, tetapi kita masih mampu menentukan bagaimana kita mahu meneruskan kehidupan selepas itu. Hari ini saya masih berkursi roda, tetapi saya tidak mahu membiarkan kursi roda menentukan nilai diri saya. Saya mahu dikenali sebagai seorang insan yang terus berusaha, seorang insan yang tidak menyerah kalah, seorang insan yang masih mempunyai harapan walaupun berdepan pelbagai kesukaran. Sebelum saya mengakhiri episod ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa memberi sokongan dan kata-kata semangat. Doa dan sokongan yang diberikan sangat bermakna dalam perjalanan hidup saya. Semoga kisah yang saya kongsikan hari ini dapat memberikan sedikit kekuatan kepada sesiapa yang sedang berjuang dengan ujian masing-masing. Ingatlah, mungkin kaki kita tidak mampu melangkah, tetapi semangat kita masih boleh terus berjalan. Saya akhiri podcast ini dengan ucapan terima kasih kerana sudi mendengar kisah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi dalam episod akan datang.